Okay guys, so hari ni kita orang berjalan-jalan. Sekarang ni dah sampai dekat area Kelawang masih dalam Negeri Sembilan lagi. So ini kita orang sambut special day untuk member kita orang, si Adam. Hari ni dia ni lah, apa, kahwin? Tenang, aku pun tak tahu kahwin ke. So ni dia punya view kat sini. Kereta tak banyak lagi. So kita orang antara yang terawal lah sampai sini. Awal lah sebab majlisnya start pukul 12. So masih awal lagi. So macam biasa, tim-tim kita orang, ni geng perempuan. Ada Natasha, Nabila, Mak Natasha dengan Kak Mas. Okay, yang geng lelaki pula dengan Sabkok, bawah pokok. Okay, mari tegas. Okay, boleh tahan besar kawasan ni. Okay, Nabila. Kenduri. Kita dah kahwin. Yes. Kita masih tak percaya. Ini lah yang paling ada. Okay. Since member aku ni, dia muda dari aku tau. Dia muda dari aku, tapi dia kahwin dulu. So aku rasa macam shit, bila jodoh aku datang. Okay, so ni dia punya poster lah. The wedding of Anis and Adam, 19 April. Okay, mari. So ni dia punya entrance. Kakak pergi situ. Mana? Kakak tengok tak? Cepat. Okay. Senyum tak? Senyum lagi. Senyum lagi. Kakak senyum. Senyumlah nak bagi kat mama. Kakak nak angkat kat kakak ni. Ni pun kawan kita orang juga ni, Man. Wah. Apa? Uniform baru. Aduh. Okay guys, so sekarang ni kita orang nak masuk ke bahagian dalam lah. Kita tengok macam mana. Okay. Oh, makan dulu. Ambil terus ke? Ambil terus ke? Oh, okay. Hah? Dia kat luar pun ada. Rupanya yang ni pada buah dengan marshmallow. Wah, special lah Adam punya. Kalau habis nanti. So kita dah ada TV lah. Okay guys. Dan Adam pula lalu guys. Jom.
Ha? Pakai hitam ke kau? Tak tahulah. Semua pakai hitam je semua. Kan? Ha? Memang pakai hitam kan? Tony ganti hitam? Hitam tak. Agak simpan sini dia minta bersedia. Okey, 1, 2, 3. Ni macam tengah minta maaf. Amanat seorang suami lama Bagi mereka mas. bagi amanat dekat suami baru. Sejampak bunga ni. Adi nangis ke dia? Thank you. Tadi kenal lah. Dia nangis ke dia? Adi nangis ke? Adi nangis ke? Adi. Adi penuh skrin akak dia. Di penuh skrin akak dia. Housemate dah tak ada dah. Semua dah kahwin.